Siapa yang selama hidup ni dia tak pernah peduli 1 sampai 10 Zulhijjah, esok lusa dah nak masuk 1 Zulhijjah, banyakkan amal soleh di dalam 10 hari tersebut yang menjadi rutin kepada salafus saleh ribuan tahun dahulu. Pesta kedua umat Islam selain Ramadan adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Ingat tuan-tuan, buat balik malam ni 1 sampai 9 boleh berpuasa sunat, 10 kita tak boleh puasa sebab waktu haram raya haji. Maka yang ada duit buatlah korban seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azam niat malam ni, ya Allah, aku tak pernah buat, aku tak pernah raih 10 hari awal Zulhijjah, tak pernah raih. Malam ni baru dengar, insya-Allah wahai Allah, sekiranya aku disempatkan masuk 1 Zulhijjah, aku nak sedekah sehari RM100, aku nak puasa sunat 3 hari, dan aku nak bertasbih, bertahmid dan bertakbir sehari 1000 kali, insya-Allah.